Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Chong Menting. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di SKC Kampung Timah Tanjung Tolang. Kod sekolah saya ialah ABC 2141. Hobi saya ialah membaca buku. Cita-cita saya pula ingin menjadi guru. Buku ini ialah hasil karya seorang penulis lelaki bernama Sulaiman. Ia diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbitan Arowana. Buku ini mempunyai 50 halaman bercetak. Saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku cerita yang telah saya baca, iaitu cerita yang berjudul Dua Orang Sahabat dengan Beruang. Cerita ini berkisah tentang dua orang sahabat yang berjalan bersama di hutan. Tiba-tiba, seekor beruang muncul. Salah satu sahabat segera memanjat pohon untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain yang tidak sempat melarikan diri hanya berpura-pura mati. Beruang itu menghampiri, lalu pergi kerana beruang tidak memangsa makhluk yang sudah mati. Setelah beruang pergi, sahabat yang ada di pohon turun dan bertanya apa yang dibisikkan beruang di telinga sahabatnya. Kawan-kawan, pengacara daripada cerita ini ialah sahabat sejati sentiasa menolong kamu jika kamu dalam kesusahan. Seterusnya, pada pendapat saya, cerita ini mengajarkan nilai yang sangat penting tentang arti persahabatan sejati dalam situasi berbahaya atau sulit. Seseorang yang sebenarnya akan terlihat. Sekian, terima kasih.